Pemuda PAS Selangor menggesa pihak berkuasa menjalankan siasatan terhadap program Glamping with Pride yang akan berlangsung di Hulu Langat pada 17 hingga 18 Januari ini. Secara normal, lelaki dengan lelaki adalah bukan normal. Tetap normal. Lelaki dengan perempuan tu normal. Jadi, lelaki kena jadi lelaki lah. Mana boleh lelaki pakai bikini? Ini dia buat poster saya ada lelaki pakai bikini memang nampak. Hulangat namanya Glamping with Pride. Ini sangat fundamental. Pertama, sedar tak sedar kita sedang menuju normalisasi aktiviti mengunyit ni, aktiviti tak bermoral serongsang ini. Jangan dikata Malaysia kalah dari Indonesia. Malaysia punya judi kasino terbesar. Malaysia juga tumpuan lelaki lembut. Malaysia sudah bagi pejantan lembut. Jangan dikata Malaysia kalah dari Indonesia. Kasino sumber utama pendapatan Malaysia. Lelaki lembut pun andalan wisata Malaysia. Itulah yang bikin Malaysia berjaya. Lelaki lembut rahasianya. Pemuda PAS Selangor menggesa pihak berkuasa menjalankan siasatan terhadap program Glamping with Pride yang akan berlangsung di Hulu Langat pada 17 hingga 18 Januari ini. Ketuanya Muhammad Sukri Omar mendakwa program terbabit mempromosikan gaya hidup songsang. Beliau turut mendakwa program berkenaan cuba untuk normalisasi ideologi gender yang bercanggah dengan nilai agama, budaya dan kerangka perundangan negara. Tambah beliau, penganjuran program sebegini bukan isu kebebasan semata-mata tetapi menyentuh soal ketenteraman awam, moral masyarakat, keselamatan sosial dan perlindungan generasi muda. Katanya negara tidak boleh bersikap longgar atas nama toleransi palsu sehingga menggadaikan nilai, akhlak dan masa depan masyarakat. Tegas beliau, toleransi tidak bermaksud membenarkan kemungkaran dipromosi secara terbuka. Sementara itu, dalam poster yang dikongsi di media sosial, Glamping with Pride dianjurkan oleh Badan Bukan Kerajaan, Jejaka. Pada poster yang turut menampilkan karikatur seorang lelaki berjanggut dan bermisai memakai baju dan seluar dalam, memaparkan aktiviti antara lain membabitkan permainan melibatkan kesedaran mengenai HIV. Saya suka untuk mengingatkan rakyat di negeri Selangor, khususnya umat Islam, titah Tuanku Sultan baru ini yang turut mengingatkan umat Islam supaya tidak terjebak dalam aktiviti ataupun budaya LGBT kerana secara terang dan jelas ini merupakan satu budaya yang bertentangan dengan norma masyarakat di Malaysia. Ia bukan sekadar isu penolakan dari segi agama. Agama Islam memang secara jelas menolak sebarang bentuk norma songsang ni. Agama-agama lain pun sama. Kalau kita lihat agama selain pada Islam pun tak bersetuju dengan budaya dan nilai yang cuba disebarkan di Malaysia. Jadi LGBT ni bukan budaya rakyat Malaysia, bukan budaya orang timur. Kita di Selangor tegas mempertahankan institusi perkahwinan, kesucian institusi perkahwinan. Maksudnya kalau secara normal, lelaki dengan lelaki adalah bukan normal. Tetap normal. Lelaki dengan perempuan tu normal. Jadi, lelaki kena jadi lelaki lah. Mana boleh lelaki pakai bikini? Ini dia buat poster saya ada lelaki pakai bikini memang nampak sangat. Itu satu bentuk provokasi yang cuba nak menimbulkan kemarahan ataupun mencetuskan ketidaktenteraman masyarakat lah. Nak ganggu gugat sensitiviti. Jadi, saya harap pihak berkuasa boleh ambil tindakan tegas terhadap kelompok ini yang cuba untuk mencetuskan ketidaktenteraman di kalangan masyarakat. Tetapi bila kita lihat ada usaha untuk mempromosikan nilai-nilai LGBT ni, itu yang kita lihat agak membimbangkan dan kita tak mahu itu berlaku. Jadi kalau sekiranya mereka tidak melanggar undang-undang daripada segi permohonan ataupun ikut peraturan untuk mohon buat program, tapi mereka ada menimbulkan ketidaktenteraman awam dengan
mempromosikan nilai-nilai LGBT itu. Jadi ini yang kita minta pihak berkuasa ambil tindakan siasat. Sekiranya ada pelanggaran undang-undang, ambil tindakan segera. Kalau boleh mereka tak payah buat lah. Nak buat apa? Kalau nak buat aktiviti perkemahan, Riyada buat Riyada. Jangan sebar-sebar perkara-perkara mengarut ni. Kita di Malaysia tak iktiraf LGBT. Hulangat. Namanya glamping with pride. Ini sangat fundamental. Pertama, sedar tak sedar, kita sedang menuju normalisasi aktiviti mengunyit ni. Aktiviti tak bermoral songsang ini. Dan mereka ni, budak-budak muda ni buat secara terbuka. Mereka pasarkan, mereka online kan, mereka cari siapa yang sekufu dengan mereka yang sama perangai terkutuk ni untuk bersama-sama join dan mereka boleh ada aktiviti dan terbuka. Ini satu tindakan yang tidak wajar sekali diteruskan kerana dia bertentangan dengan nilai-nilai ketimuran apatah kita sebagai umat Islam. Kita minta supaya boleh tak SKMM ada satu regulation. Boleh tak? Benda ni boleh buat sebenarnya. Kalau kita boleh buat, tolong. Kalau you boleh turunkan akaun mana-mana TikTokers ataupun mana-mana konten yang tak menyalahi you, takkanlah benda-benda yang menyalahi aktiviti-aktiviti normalisasi ni ataupun aktiviti-aktiviti persundalan seperti aktiviti songsang ni, tu tak ada satu regulation yang boleh potong terus awal-awal. Tak boleh diwawarkan pun sebab ia sangat bertentangan dengan nilai norma kita sebagai seorang Islam, orang Melayu, adat ketimuran dan undang-undang tubuh atau undang-undang negeri sendiri Selangor sangat-sangat bersalahan aktiviti songsang seperti ini. Kita orang tak dengar. MAIS dah, kalau kita orang manusia biasa, MAIS dah keluar statement, you should retract lah. Kan? Tak payah buat terus. Dah tahu itu kesalahan. Tapi you cabar. Okey, kita cabar you. Bagi tahu you buat kat mana, kita jumpa nanti. Saya tengok you boleh buat tak boleh buat glamping with pride korang ni. Kalau kita diam, kita biar je, ni ada naik kepala semua ni. Kami bersama dengan tuanku dan juga Majlis Agama Islam Selangor untuk pantah, akan tutup, akan lawan habis-habisan perkara-perkara mungkar aktiviti songsang ini. Jangan